Polis menumpaskan sindiket pengedaran dadah menerusi 3 serbuan di sekitar Bandaraya Johor Bahru melibatkan rampasan pelbagai jenis dadah bernilai RM5.33 juta minggu lepas. Menurut Ketua Polis Johor, Dato' Abdul Rahman Arsad, operasi pada 10 dan 11 Oktober itu berjaya menahan seramai 4 lelaki tempatan berusia antara 35 hingga 54 tahun dan merampas dadah seberat 37.62 kilogram. Polis juga menyita Mazda CX-5, Toyota Vios dan Pro 2 Brezza serta pelbagai barangan kemas bernilai RM123,200. Bawah Akta Dadah Berbahaya Pelucutan Harta 1988 menjadikan nilai keseluruhan rampasan dan sitaan berjumlah RM5.45 juta. Sindiket itu dipercayai aktif sejak Mac lepas dan menyewa pangsapuri berpagar serta dikawal rapi sebagai tempat penyimpanan sebelum diedarkan di pasaran tempatan, khususnya di kelab malam. Jumlah keseluruhan dadah dirampas mampu menjejaskan kira-kira 115,948 individu sekiranya terlepas ke pasaran tempatan. Ujian air kencing mendapati semua suspek positif dadah metamfetamin. Selain 2 daripada suspek mempunyai rekod lampau membabitkan pelbagai kesalahan dadah dan jenayah. Semua suspek direman sehingga 17 Oktober bagi membantu siasatan ikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang memperuntukkan hukuman gantung sampai mati atau penjara seumur hidup serta tidak kurang 12 sebatan jika sabit kesalahan.